Dalam masa yang sama, saya ingin tegaskan bahawa kerajaan bertindak menampan impak krisis tenaga global ini menerusi inisiatif sokongan rakyat. Berapa jumlah belanja untuk menyerap impak minyak yang meningkat? 4 bilion ringgit satu bulan. Jadi ini bukan perkara kecil. Orang-orang yang menyinggung hal ini harus tahu bahawa kerajaan membantu rakyat tambahan 4 bilion ringgit. Ini untuk menahan. Tetapi tentu keupayaan itu terbatas. Dan lihatlah pengalaman negara-negara lain. Jadi kalau ada cadangan lain, baik dari kalangan peniaga, nelayan, pekerja, sila kemukakan. Majlis Tindakan Ekonomi, jatuh-jatuh kuasa berkenaan, Jemaah Menteri, itu tiap hari ada perjumpaan. Dan kita memanggil wakil-wakil, termasuk saya sendiri akan memanggil, baik kontraktor kecil ataupun wakil nelayan, petani, untuk mendengar keluhan mereka dan cuba menampung dan membantu sekadar yang kita mampu.